Oh, okey, strike. Strike. Okey, ni teknik Carolinari yang aku guna. Batu lado saya 3. Manik lebih kurang dalam 2 kaki lah. 1 kaki lebih. SP. Okey, jom kita cuba. Assalamualaikum geng. Kembali lagi di channel Api Gadget Vlog. Hari ni aku nak try bermain Carolinari, main UL lah, kat pantai tahulah ikan apa yang ada, kita cuba dulu. Kali aku menggunakan Shimano Stradic 1000 HG. Rod pula aku menggunakan Zantetsu CX, iaitu Bull Zen lah, 2 nak LB. Okay, jom kita try. First cast of the day. Kita kalau boleh nak target caru tahulah ada tak ada. Cuba je ni. Kita try tukar setup popper sama popper SP. Tengok macam mana. Sebab main dasar tak ada. Cuba pula. Hai. Malah. Strike kacau. Ni ke apa ni? Oh lah, ikan ni. Tak ada weh, geng. Punyalah payah, geng. Nak cari strike seekor, geng. Sambaran. Baby talam.
Ekor ya? Tak ambil. Ikan ego tu apa? Anak talai. Ni pising yak ikan. Awak air tu, pak tu air. Air ombak besar tu. Oh, okey strike. Strike. Alhamdulillah. Ikan apa ni, geng? Ada. Oh, ikan. Oh, ikan kong ni. Strike. Kecaru. Punya payah nak boleh seko. Oh, tu kan tu. Cari dia. Ambil gitu. Saja ni. Kata saja ya. Mana? Kat situ apa kita ambil Tak dapat sini nak boleh seko kata lah dia. Adik naik patah juga. Memang aku nyari je kan. Daripada sana hujung sana kan aku jalan kan. Memang bukan hari dia. Tak apalah, boleh strike 2 ekor. Etiok ya. Dia boleh kumpau. Okay geng, itu saja video untuk kali ni geng. Jumpa lagi di next video. Padu geng, setup ni popper hijau tu aku pair dengan SP pink. Ni memang menjadi geng. Hanyir. Okay, bye. Assalamualaikum.